Hari ini, anda akan belajar cara menulis perenggan penutup K, C, H, P. Medium yang tepat untuk anda belajar teknik BM dan skor tanpa ragu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini anda akan belajar pula cara untuk menyiapkan perenggan penutup dengan menggunakan bantuan rumus K, C, H, P dan dengan menggunakan template pasang siap. Okey, jadi untuk menghasilkan perenggan penutup, murid-murid perlu menggunakan sekurang-kurangnya rumus KCHP ini dan membentuk sekurang-kurangnya 4 ayat lah, okey, dalam perenggan penutup. Okey, supaya murid-murid dapat tamatkan penulisan murid-murid ni dengan terancang dan secara tepatlah, okey, dan bukannya ala kadar sahaja. Okey, jadi untuk ayat K ataupun kesimpulan, okey, kebiasaannya untuk ayat kesimpulan ni kita akan gunakan kata kunci yang sama seperti skop soalan. Okey, contoh dalam pendahuluan sebelum ni, okey, kita punya kata kunci bagi skop soalan ialah kebaikan, okey, dan untuk perenggan penutup kita gunakan juga perkataan kebaikan ataupun mungkin perkataan yang sinonim dengan perkataan kebaikan. Okay. Contoh dalam perenggan isi kita sudah gunakan faedah, kemudian isi kedua kita sudah gunakan perkataan manfaat dan mungkin untuk bahagian penutup ni kita boleh gunakan perkataan kelebihan. Okay, contoh kita boleh ambil kesimpulannya, okay. Terdapat pelbagai kelebihan penggunaan dompet. Okay. Seterusnya, bila selesai ayat K ataupun ayat kesimpulan, murid-murid boleh teruskan dengan ayat C iaitu cadangan. Okay. Ayat cadangan pula, okay, murid-murid boleh dapatkan petunjuk daripada ayat pendapat. Okay. Contoh sebelum ni cikgu ada terangkan untuk ayat pendapat murid-murid boleh fikirkan dari sudut individu dan pihak-pihak lain. Okay. Jika murid-murid gunakan ayat individu ataupun dari sudut individu pada ayat pendapat, pada perenggan penutup ni murid-murid boleh gunakan pihak-pihak lain. Okay, begitu juga jika di bahagian pendapat ni murid-murid telah gunakan pihak-pihak lain, okay, di bahagian penutup ni murid buatlah sentuhan dari sudut individu pula. Okay, supaya murid-murid boleh tunjukkan sudut fikiran tu dari sudut individu dan dari sudut pihak-pihak lain. Okay, jadi untuk set soalan ni kita gunakan dari sudut pihak-pihak lain. Contoh, kita boleh pilih bantuan frasa, mana-mana bantuan frasa yang mungkin murid-murid boleh boleh ambil contoh, pihak kerajaan perlulah menjana idea dan pendekatan yang lebih proaktif. Okay. Jadi mungkin kita boleh ambil ini sebagai bahan bantuan frasa. Okay. Pihak kerajaan perlulah menjana idea dan pendekatan yang lebih proaktif, untuk memastikan penggunaan e-dompet sentiasa selamat dan mesra pengguna. Okay, jadi mungkin kita boleh cadangkan dari sudut itulah sebab sekarang ni pun kita boleh lihat walaupun ada banyak kemudahan-kemudahan yang boleh memberi manfaat kepada kita ni, tetapi jika disalahgunakan boleh menyebabkan banyak jenayah-jenayah siber berlaku kan. Jadi mungkin kita boleh cadangkan untuk pihak kerajaan ni ambil langkah supaya penggunaan e-dompet ni sentiasa selamat dan mesra pengguna.
Okey, jadi bila sudah selesai ayat cadangan, murid-murid teruskan pula dengan ayat H iaitu harapan. Sebab bila ada cadangan mestilah ada harapan kan. Okey, jadi harapan ni apa pula yang kita harapkan? Okey, contoh kita sudah cadangkan supaya kerajaan buat sesuatu supaya penggunaan e-dompet ni selamat dan mesra pengguna dan apa pula harapannya. Okey, jadi mungkin kita boleh ambil hal ini diharapkan agar okey, macam tadi cikgu ada nyatakan supaya tidaklah berlakunya jenayah-jenayah siber tadi kan. Okey, hal ini diharapkan agar uh, kes-kes kes-kes jenayah atau penipuan siber tidak berlaku di Malaysia ataupun di negara kita kan. Jadi harapannya kita nak elakkan supaya kes jenayah dan penipuan siber ni tidak berlaku. Okey. Kemudian bila sudah selesai ayat harapan, murid-murid perlu lengkapkan pula ayat penegasan. Ayat penegasan ialah kesan secara keseluruhan pula. Okey, kesan secara keseluruhan. Contoh daripada penggunaan e-dompet ni, kita telah cadangkan supaya kerajaan pastikan penggunaan e-dompet yang ada di Malaysia ni selamat supaya rakyat Malaysia ni tidaklah terjebak dengan kes-kes jenayah dan penipuan siber. Jadi apa kesan secara keseluruhan jika kejadian-kejadian ni dapat ditangani? Jadi mungkin pada ayat penegasan ni kesan keseluruhan tu kita boleh sentuh pada mungkin masyarakat ataupun mungkin pada pada sudut negara lah. Sebab tadi kita sudah buat sentuhan ni untuk yang masyarakat, ataupun rakyat Malaysia kan. Jadi untuk ayat penegasan ni mungkin kita boleh buat kesan secara keseluruhan. Bagi mengakhiri wacana ini jelaslah bahawa penggunaan e-dompet penggunaan e-dompet menjadikan masyarakat penggunaan e-dompet menjadikan masyarakat kita ni menjadikan masyarakat celik teknologi ataupun celik digital. Seterusnya dapat apa lagi kesan-kesan lain selain bila semua rakyat kita ni dapat gunakan e-dompet ni dengan bijak, dengan selamat, menunjukkan masyarakat kita ni celik digital. Seterusnya dari kesan kepada negara mungkin kita boleh buat sentuhan dari sudut ekonomi mungkin kan. Masyarakat celik digital seterusnya dapat menjana ekonomi negara. Setanding dengan negara-negara lain. Negara-negara lain. Jadi secara tidak langsung perenggan penutup telah dilengkapkan. Dan sama juga seperti sebelum ni, sekurang-kurangnya kita perlu masukkan satulah peribahasa yang orang kata dapat memantapkan lagi perenggan yang kita telah hasilkan. Jadi mungkin untuk perenggan ni kita boleh letak mungkin di ayat yang terakhir tadilah. Menjadikan masyarakat celik digital, seterusnya dapat menjana ekonomi negara setanding dengan negara-negara lain. Mungkin kita boleh tambah negara-negara lain supaya dapat duduk
sama rendah, berdiri, sama tinggi. Okay. Jadi secara tidak langsung perenggan selesai. Okay. Jadi secara tidak langsung keseluruhan perenggan penutup telah pun selesai dan siap. Okay. Jadi bila setiap bahagian template pasang siap ni murid-murid selesaikan, contoh untuk yang set soalan sebelum ni, okay, pendahuluan kita telah lengkapkan, okay, pendahuluan. Kemudian untuk isi pertama kita telah lengkapkan. Untuk yang fokus jimat masa. Kemudian untuk isi kedua kita telah lengkapkan untuk fokus nikmati mata ganjaran. Okay. Kemudian hari ini kita telah lengkapkan perenggan penutup. Okay. Jadi bila semua ruangan ini telah dilengkapkan secara tidak langsung, murid-murid boleh lihat okay. Jadi bila murid-murid telah lengkapkan, kita boleh lihat pada hasil penulisan ni, kita boleh lihat untuk yang pendahuluan tadi, kemudian untuk perenggan isi kedua, jimat masa, okay, dan untuk perenggan ketiga, isi yang kedua, nikmati mata ganjaran. Seterusnya untuk perenggan penutup, okay, pada perenggan yang keempat. Okay, jadi semua ni akan jadi jawapan kepada soalan yang penggunaan dompet tadilah. Okay, jadi secara tidak langsung murid-murid boleh salin jawapan ini pada kertas jawapan. Okay, mungkin bila kita lihat pada skrin nampak pendek kan, nampak sedikit. Tapi bila kita tulis, sebenarnya bilangan patah perkataan ini agak panjang juga, okay, agak banyak. Lebih kurang mungkin 100 lebih patah perkataan. Yang penting dalam lingkungan 150 hingga 200 patah perkataan lah. Okay, dan kita boleh lihat pada anggaran patah perkataan ni okay, lebih kurang 200 lebih. Okay, walau bagaimanapun sebenarnya kalau ikut dari segi pengiraan sebenar, okay, penanda wacana tu kita boleh kira satu, okay, kemudian kata majmuk dikira satu, peribahasa dikira satu, okay, cuma cikgu masih tidak dapat buat setting seperti itu, jadi ini anggaran lah. Dan untuk lebih selamat, murid-murid boleh kira semula, okay, selepas sudah murid-murid salin pada kertas jawapan, murid-murid boleh kira semula dan bandingkanlah dengan syarat patah perkataan. Walau bagaimanapun, pada hari ini cikgu telah kongsikan cara untuk menulis perenggan penutup dengan rumus KCHP, iaitu kesimpulan, cadangan, harapan dan penegasan. Seterusnya kita boleh lihat daripada bantuan template pasang siap ni, kita boleh lihat ataupun kita boleh dapat juga hasil keseluruhan, okay, daripada penggunaan template pasang siap ni. Baik, cikgu rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Semoga apa yang dikongsikan ni dapat memberi manfaat kepada murid-murid sekalian dan dapat membantu murid-murid untuk menulis karangan dengan lebih baik, seterusnya mendapatkan markah yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih. Marga penuh BM, cikgu sia sis.